6-2 kedudukan sekarang ini. UPM mendahului UIA. Ini adalah perlawanan kedua bagi kedua-dua regu untuk hari ini. Kapit kanan UPM ini adalah pemain Sukma Selangor, Yin. Tapi beliau sebenarnya adalah pemain import untuk UPM. Tak silap saya, dia ni sedang mengajar pengajian di MSU kalau sudah silap. Satu servis yang agak lemah daripada UIA. Servis yang baru baik daripada Syamin. Sebut baik dan bagus jadi baru. Ini adalah hari pertama Varsity Sepak Takraw League circuit kedua. Kita sekarang ni bersiaran langsung di Gong Badak, Terengganu. Ini adalah venue yang sama untuk STL pada minggu lepas. Saya nampak pemain-pemain UAE macam agak kurang semangat lah hari ni kerana umpama macam ada masalah balingan. Syamin pula mengambil peluang ini untuk melakukan rebatan-rebatan kencang. Syamin Fikri, pemain yang berasal daripada Kelantan. 11 agak jauh. Nasib lagi tak masuk. 3 servis berturut-turut daripada UIA. Mudah. Drop daripada Syamin nampaknya tidak menjadi. Mata ketiga untuk UIA. Perlawanan dilakukan ke-25 di gelanggang 3 pertemuan yang ada UPNNA IIUNA. Kita berlaku UPNNA IIUNA bersedia di gelanggang 3 Saudara Google. Terima kasih. So clearance, Syamim mengambil bola ni. Daus Yin baik satu libasan gulung daripada Yin. Di bola ni Yin tunggu daripada antara Daus. Yin blocking kena pula masa ni. Boleh kena pula SPG masa ni. Aduh. Matahari untuk UPM. Oh. Aduh. Keluar daripada Syamin. Sekejap je dah habis ni. Kemenangan UPM 2-0.
Kita akan bergerak pula ke gelanggang yang seterusnya yang melibatkan perlawanan acara antara regu. Ini adalah perlawanan bagi untuk setiap regu adalah saya rasa dalam perlawanan kedua. Baik, saya akan mengambil satu kursi untuk bersama-sama dengan saya sepanjang perjalanan ini. Perlawanan bilangan ke-26 masih lagi dengan USIM. Pertemuan di antara UPNB tentang UPNM. Unit kedua regu unit KLB dan KPTNA bersedia di gelanggang 2 sekarang. Terima kasih. J4 UPNM regu B. Baik, dapat dinaikkan oleh USIM di situ. Hantaran sedap ke tengah pukulan ini. Tapakan tetapi dibaca lebih awal. Ini pukulan kidal. Sayang sekali. Ibasan daripada apit kanan UPNM. Seperti yang saya pernah nyatakan sebelum ini bahawa kebanyakan pemain UPNM adalah pemain-pemain yang bakal bergraduat dalam masa beberapa bulan saja. Jadi penting untuk UPNM mendapatkan lapisan baru pemain-pemain muda untuk menggantikan mereka yang bakal namatkan pengajian ini. Contohnya seperti Syazwan Mat Syahiran dan beberapa yang lain sedang menunggu hari-hari convocation saja. Dan saya dimaklumkan bahawa Mat Syahiran apit kanan bertubuh tinggi, badan paling besar sekali lah. Kalau kira dalam VSL ni, dia bakal melanjutkan pengajiannya peringkat jazah sarjana muda di UPSI. Dan sekiranya itu berlaku, bermaksud UPSI akan menjadi lebih keras lagi dengan kehadiran Fawaz, Imran, Khairul Aman dan beberapa yang lain. Pengumuman bagi perlawanan ke-28 KK Mas bertemu UPSI. Perlawanan ke-29 KKMB lawan KK Mas A. Perlawanan ke-30 USPSA lawan USMP. Bulan yang baik daripada UPNM. Dia ada seorang tu macam Zaim tau. Sekejap lagi saya tunjuk. Memang nampak mirip betul si Zaim. Mat Syahiran ada kat belah sana tu. UPNM akan menentang pasukan UIA. Untuk berdaftar di meja pendaftaran. Saya bawakan ni lebih dahulu. 96. Luar pula. Okey, saya pindah dulu ke lokasi yang seterusnya untuk berikan liputan. Ya, dia tengok kidal. Saya kena pusing belah sini. Ini UPNM menentang USIM. Ui, belum ambil. Nasib baik tak masuk. Nasib baik. Oh, itu dia Syazwan Sobeh. Oh. Baik, apa yang anda sedang saksikan ini pula adalah IIUM ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dropnya agak tebal tetapi kesilapan daripada UPNM. Itu jarang-jarang berlaku kesilapan daripada Syazwan Sobeh. Inilah pemain saya katakan tadi, pemain nombor 19 Mat Syahiran yang bakal melanjutkan pengajian ke UPSI pula selepas ini. Intake tak salah saya bulan 9 nanti. Ball bola keluar tu sebenarnya.
Tekong Kidal ini ayahnya dulu adalah bekas pemain pasukan UIA juga. Ada dekat atas sana tu, yang merupakan salah seorang pengadil istaff. Iaitu Ahmad Kamil. Lambungannya agak kurang sempurna. Keempat UPNM ketinggalan. Tadi UIA menang ke atas KTPM. Satu keputusan yang agak mengejutkan. Jadi adakah ini satu lagi kejutan yang akan dibawa oleh UIA? Kerana regu yang anda sedang saksikan di sebelah sana adalah antara regu yang kuat sepanjang kempen BSL 2 tahun lalu sehingga kini. Perangkap Syazwan. Tiga mata terpisah sekarang ini, 3-6. First ball baik. Syakir ke tengah. Pukulan Syakir. Baguslah Syakir kan. Pengulas tersokong pula UIA. Minta maaf, pengulas tak boleh sokong UIA. Maafkan saya. Maafkan saya. Walaupun anak saya 2 orang kat UIA. Tercakap lah lagi. Maafkan saya. 7-3. Atas kaki. Sayang sekali. Pemain daripada Melaka, feeder nombor 18, Kila Kelantan, Tekong Perak. First ball ada di situ. Syakir sekali lagi. Baik. Tak pernah tengok lah kejadian ni. Macam salah channel aja. Tak pernah tengok lah kejadian ni. Heran saya. Ada apps baru install ke? Apps baru install. Baru update apps. Bagus. Drop lagi dapat dicongkel. Masih dalam permainan Mat Syairan. Itulah kelebihan Mat Syairan. Kita tahu kebolehannya memukul. Kenapa? Dia tanya, ingat tak aku bawa Chan Cha. Cha. Dia tanya budak mana nak ajak main. Nombor 2000 lah. Macam ejen lah. Kita jual orang lagi untung dia jual unta. Betul? Dia askar. Askar di camp SQ. Dekat Korak B. Semarak, Jalan Semarak. Kau boleh share nombor ni kalau ni. Saya share tapi kurang 2 nombor belakang. Diminta pengurus pasukan USMA, UNTSA, UTHMA untuk akan berdaftar di meja pendaftaran. Dalam suara diminta pengurus pasukan USMA, UNTSA, UTHMA untuk datang berdaftar di meja pendaftaran. 69 UPNM ketinggalan. Syazwan. Udah Syakir. Ijat antara ni. Syakir.
Ni kalau menang sejarah tau. Dah boleh balik dah lepas ni. Tak habiskan pun. Menang boleh balik dah semua. Sejarah ni. Yan, tukar tripod kan? Jaya juga gambar kursi ni tadi. Tertongging. Tripod dia pendek. Sekejap guys sorry Saya nak Gelanggang 1 perlawanan bilangan ke-27. Pertemuan di antara UMK KTTMP. Okey, saya dapat tripod saya yang panjang sikit. Yang ni lebih fleksi. KTTMP bersedia di gelanggang 1 sekarang. Terima kasih. Okey, perlawanan diteruskan set pertama. 6 UPNM 10 UIA. Antara benda yang dah agak berubah kali ini adalah bagi saya tahu nama UMP pun telah bertukar kepada UMPSA. Kemasukan Tekong Kidal ini, saya melihat banyak memberikan kesan kepada gandingan UIA. Oi. Mata untuk pasukan UPNM. Just 10. Pengurus pasukan UTHMA. Pengurus pasukan UTHMA untuk datang berdaftar di meja pendaftaran. Azwan, slope tak menjadi. Berlingan daripada Mat Syairan agak rendah. Ini UIA lawan UPNM. Drop dapat diambil Mat Syairan. Hantaran itu ke tengah. Blocking masih dalam permainan. Clearance. Peluang. Sayangnya. Cek balik. 11 12 9 13 10. Boleh 15-12 boleh menang. 15-12 boleh menang. 15-12 boleh menang. Lock 15-12. Okey, besok jangan tikam nombor tu. Ada. Atas saya kata atas. Iya, Karim. Cek balik. Buang sebiji, ambil sebiji. Okey, ambil 12-9. Try. Sebelas 9. UIA mau buat kejutan kali ni. Alamak. Juang, 2 biji dah buang. Ambil balik. Sepuluh 11. UPNM mencuba lagi. Syazwan gunakan segala kemahiran yang ada. Hantaran kali ini untuk Syakir. Baik kali ini pukulan daripada Syakir. Hadangan daripada Mat Syairan pula mengena, tetapi jatuh semula ke gelanggang UPNM. Mata ke-12 milik UIA. Servis sekarang ini arah
kepada kaki kiri pemain nombor 5 ini. Siapa nama tengok lupa dah. Zamil. Bapaknya Kamil, anaknya Zamil. Bagus senang kerja Zamil Kamil. Yalah. Zamil. Kau. Tolakan itu baik. Banyak betul buah Zamil ni, macam-macam. Dia ada tenyeh, dia ada panjang, dia ada macam-macam lah. Macam pergi Family Mart lah lebih kurang. Semua ada. Oh ya nak kena beli ke 10-13. Syazwan. Slope saja dapat diambil kena ijat tinggi. Atas. Iya Rabi, ketuk bola tu. Nak tap buat apa? Ya Allah. Kancing gigi bola poin tu. Oi, sayang oi. Itu kalau Man yang dapat buah tu, boleh placing kat belakang je. Tahu? Ya. Okey, ambil 14 dulu. 14-11. Sorry tau. Pengulas terpaksa bayar sikit. Sebab ini alumni kan. Alma mater. Tahan. Time out. Mana si Nabil tak masuk-masuk Main tadi? Dia main double ke regu? Nabil main tadi. Dia lawan regu lah. Imran lah. Dia main lah. Gigit sekarang ni kedudukan 3-12. Lagi dapat tidur kan? Baik, perlawanan diteruskan. Belas 13. Syazwan. Oh, bos ball daripada Ijat. Mayang sekali agak jauh ke belakang. Pada kedudukan yang selesa mendahului tadi 3 mata, sekarang ini kedudukan terikat 13 sama. 15-13 boleh menang ni. Tak payah 17. Boleh. Makan sebiji ni, defense sebiji adalah. InsyaAllah. Boleh. Set 5 melengkung dapat. Ambil curve. 13 sama. Sedap. Kan dah cakap. Ada. Tolong Jat. Cakir tolong. Alamak sayang. Betul lah tu. Susah sebab regu Taman Mesra yang tengah main kat sebelah sana ni. Jadi payahlah. Bayar saya kita sekarang. Nak sokong sini, sana Taman Mesra. Itulah. Baik tu.
14 sama. 14 sama guys. Pagi tadi dia orang menang lawan KPTM. Syaban ni kalah dengan dia orang. Syaban. Jadi kalau ni menang ni giant killer lah. Empat 14 sama. Zamil. Sedap kali ni. Drop yang dicongkil. Mak Syairan, shot. Oh. Itu memang kegemaran Mak Syairan. Lihat pemain-pemain muda yang ada di VSL ni. Sebenarnya ia adalah juga sebahagian daripada gambaran stok pemain yang ada untuk pemain-pemain pelapis di masa akan datang. Slope saja. Hantaran untuk Syakir. Bola lepas daripada Ijat. Mata ke 16 untuk UPNM. Pengalaman akan mula membezakan mereka. Saya tengok permainan Zamil ini matang walaupun pada usia 18 tahun. Cari 1-7. Makan. Menentang senior-senior mereka sebenarnya. Sebab ketiga-tiga pemain di sana daripada Perak. Jadi umpama senior lawan junior, itulah yang saya boleh katakan. Ketika ini 16-15. Syazwan cangkut. Tidak. Mudah. Ada. Cepat sikit. Baik tu. Defense biji. On. Boleh Mel. Buang sama Mel. Saya tuju tadi. Makan. Weh. Confident je. Confident je. Risau. Sedap ni. 16 sama. 16 sama Zamil. Ini sedap. Alamak. Oi! Yeah! Wow. Satu kejutan. UAE menang kata UPNM 17-16. Set. Oh, satu kejutan. Kalau tak sebelum ni kena basah. Tapi ini dah ni. Oh. Sedap apa dah sedap. Baik tu. Game sedap. Lawan junior kan. Okey. Nampak Jadi kita pindah dulu seketika. Kita tengok pula di sebelah sini. Alah jauh Ini UM lawan. Tak apa saya bagilah ni dulu. Dorang ni. Betul lah. Okey. KPTM. Ayalah KPTM. Dia ada KTM, KPTM, KTM, semua ada. Segerakan pendaftaran pasukan anda. Panggilan akhir untuk pengurus pasukan UTSMA. Sila segerakan. Baik servis tu. Itu namanya servis ada unsur-unsur lompatan. Panggilan akhir kepada pengurus pasukan UTSMA. Sila segerakan pendaftaran pasukan anda. Ada. Apa dah? Apa saya pengen dulu? Aduh, ngasihlah susah-susah je. Minuman ini ditaji oleh Ada tackle. Masih dalam permainan. Ada lagi. Ai. Satu tapakan memadai
untuk KPTM Bangi meraih mata. Apa yang saya boleh katakan ialah semenjak kemunculan KPTM ni, landscape sepak takraw berubah untuk peringkat pengajian tinggi. Sebab kalau sebelum ini dia lebih didominasi oleh universiti-universiti yang memiliki bidang-bidang sains sukan. Contohnya macam UiTM, UPM, UPSI. Kehadiran KPTM termasuk KKM dan juga Politeknik memberikan tambahan dari segi bakat-bakat yang boleh di-identify untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya AUG contohnya, Asian University Games, bukan lagi hanya daripada pemain universiti, tapi ada di kalangan mereka yang hadir daripada program-program yang sebegini. Siapa melawan ni dalam KPTM menentang Universiti Melaya. Allah tak masuk pula. Teknik servis terbang yang kalian sedang saksikan ini. Satu slope mudah. Ini sedap ni, sedap ni. Oh. Walaupun itu bukanlah satu rembatan paling kencang yang dapat dihasilkan, tetapi dia memandai untuk KPTM menang pada set yang pertama ini. 5 apa? 5-6 5 apa? 15-5. Menundukkan Universiti Melaya. Regu yang ke... Di regu B kalau saya silap. Ni A Ni apa B? Oh ni B, mana B lawan B lah? B lawan B. Oh UMA. Okey, UMA KPTM B. Maknanya Nabil main di BADA. Begitu. Baik, mereka akan diberikan rehat terlebih dahulu seketika. Sementara itu saya lari kejap ke gelanggang sebelah. Kita pindah dulu untuk memberikan liputan pula di sebelah. Oh sini pula tengah time out. Jadi saya pindah sini dulu lah. 3 gelanggang beroperasi untuk hari ni. Ini pengadir-pengadir 3 petugas. Ganggang, mana semua ganggang tau. Yang main-main tau. Okey. Kita kembali ke regu Taman Mesra. Regu Taman Mesra menentang UIA. Mat Syairan. Oh, kencang. Kali ini bebasan daripada Mat Syairan umpama melepas geram kalahan set yang pertama tadi. UPNM perlu menang. Perlawanan yang ini game kedua dah kan? Dah game kedua dah. Lagi satu siapa? KKTM. Oh, grup ini ya, grup ini. Oh, grup ini. Oh, mana ada 4 lah. Oh, nak tak nak kena menang oh. Syakir terperangkap pula nampaknya set kedua ni. Maksud belum tentu lagi sesiapa di antara dua ini layak ke peringkat seterusnya kerana perlawanan mereka ada 3 bagi setiap regu yang ada di depan saya ni. Ramel slope saja sudah pun ditunggu Mat Syairan. Itulah bentuk permainan yang paling digemari oleh mereka ini. Hantaran pendek ke arah badan membolehkan Mat Syairan melakukan pukulan membenam tanpa sempat dihadang oleh Syakir.
Time out pula diminta ketika ini. Saya berpindah lagi. Berpindah ganda. Itulah nasib jadi pemulas. Baik tu. Oh, baik tu, baik tu. Pindah semula ke perlawanan set yang kedua Universiti Melaya menentang pasukan KTPM Bangi. Tak masuk pula time aku duduk ke sini. Aduh, diorang ni senonoh betul lah. Cubalah sebih tu bawa masuk sikit. Pertukaran pemain nampaknya. Diorang memasukkan artis. Artis lah. Cikgu. Oh, cikgu. Kira-kira. Cikgu kira-kira. Aku rindu sana. UAE menang Pesek yang wahal oi. Menang Pesek menang. 17-16. Solid. First game tadi pun dah menang. Kawan ni Syaban. Tak masuk. UPM dah menang atau biasa? Dua-dua menang. Dua-dua ni dah kalah dah tadi. Yang tujuh kan? Tapi dia baru main 2 kali. Ada 1 game lagi ni. Dah tu lagi tiba Syaban ni hantu. Mana tahu? Baik. Kedudukan 2-4. Zik. Zik, boleh Zik. Kentuli Zik. Zik, kentuli. Mudah di situ. Alamak. Miscalculation daripada Universiti Melaya. Mungkin sebab yang kira-kira tu cikgu tengah kan. Itu pun masalah juga kan. Nyanyi apa tu? Sudah diambil antara ke tengah agak rendah. Keluar. Dalam. Hai. Dalam. Biar betul. Yuniza ada masalah dengan Universiti Melaya. Saya rasa Yuniza ada masalah dengan Universiti Melaya. Sebab penjaga garisan. Mungkin juga. Baik lah korang. Tuh, ada. Tandukkan ke belakang. Memadai. Yang penting mata. Baik tu. Kau satu drop yang dapat diambil. Ini pula satu pukulan. Bola keluar. Jangan kacau garisan. Orang tak baik tau. Slope saja dapat diambil. Baik tu antara ni. Inilah pukulan pertama. Belum mati lagi. Tetapi sayang. Kan? Belum pukul saya dah tahu. Boleh. Mungkin saya harap ulangan. Nampak? Lima tujuh, 2 mata saja lagi. Universiti Melaya gesekan. Alamak. Dia punya gaya sendiri ala-ala Sarah Bandan dia ada dah ni. UAE second set nampak macam kena tinggal jauh juga. Mungkin dia nak main tie break saya rasa. Jadi saya biarkan dulu.
Dalam guna kelebihan dorang. Kalau punya ni tertutup kan. Sebab dorang ada di tombol. Tukaran dibuat KPTM mengeluarkan tekong utama mereka. Memasukkan tekong yang lebih utama. 6-8 sekarang ni. Satu drop panjang. Oh, antara ke tengah gelanggang ini. Pukulan blocking ada. Masih dalam permainan ni. Oh, tolak ke belakang. Ada lagi. Oh. Pukul ke apa buatlah lagu mana. Nanyolah. Rupanya kena mengulang kecek Kelantan dulu baru boleh main siap ni. Gila lah. Oh, ni Universiti Melaya ke Universiti Malaysia Kelantan ni? Confuse lah. Ha? Nanyolah. Alamak. Alamak. Terkena. Ada lagi, Mat. Ui. Aduh, Yan. Tak dapat tu. Ada ni. Ada, Yan. Ada tu dia. Aduh, tak ada rakaman lah. Aduh. Wah. Ya, tahu. Dia tak boleh main. Aduh, tak ada rakaman pula. Sorry guys. Yang tengah berlaku tadi kat belakang suasana yang agak intens. Ini KL menentang KKTM Kuantan. Pertukaran lagi. Mereka masukkan pula pemain Melaka Titans. STL terus dia pakai. Menggunakan hikmat Ayul. Pemain STL guys. Killer STL Melaka Titans. Pakai net tu. Pakai lelek belakang. 8-7 sekarang ni. Satu sebi yang diambil baik di situ. Antara ke tengah agak rendah tu. Ada lagi. Oh, nanya. Oh, ini pukulan. Dia baru mati. Terima kasih pada yang memberikan bintang tadi. Siapa nama tu tak puas tadi. Naik bola tu, naik bola. Sepuluh 8-10. Panjang saja sebegitu ke belakang. Tapi ini peluang untuk Universiti Melaya. Satu. Mata ke-9 Universiti Melaya. Saya rasa itu satu kawalan yang agak lemah daripada KKTM. 29. Nek kali. Atut. Satu drop pula. Ada tolong. Masih. Ui, alamak. Apa tu? Poin apa? Lepas angin namanya. Poin apa? Poin lebih. Berlebih? Lepas? Dua sama. Oh, mata lah. Oh, mana tertipu lah semua orang tadi. Tak kat gambar tu. Bukanlah. Mata sana lah. Tak masuk eh? Tak masuk. $11-9. 12-9 sebenarnya. KTPM. Apa dia ni sebenarnya? KPTM macam lah. KPTM ni adalah College Profesional Tinggi Malaysia. Ya ke? Ke marah? $10-12. Sedap tu. Oi, baik. Ayul bersendirian. Itu dapat diambil. Masih clear. Ada satu clearance. Masih lagi. Ayul menjadi geram. Ayul tahu kena kepala. Masih lagi. Ada lama. Apa hal lu? Yang mau solat. Perlawanan Paya, tembak. ke-28 yang akan dilangsungkan di gelanggang 2. Pertemuan antara Regu KK Mas B dan UGHM
Di meter ke-22 regu, KK Maski dan UTHMA berada dan bersedia di bilangan 2 sekarang ini. Terima kasih. Tie break untuk UPNM tentang UIA di sebelah sana. Kejap-kejap lagi dah saya pergi. Masya-Allah. Apa punya hantaran tu? Baik, kita teruskan perlawanan. Kedudukan sekarang ini terikat. Bukan terikat pula. Kedudukan berada di tahap 13-10. Steady pengadil. Motor boh. Perhatian kepada pengurus pasukan UUM, Poli B, UITMA, UTHMB, UCB, UTZA untuk datang mendaftar. Baik, servis kali ini masih dalam permainan. Clearance yang tak mampu dilakukan. Mata ke-14 untuk KPTM Bangi. UITMA, UTHMB, UCB, UTZA. Beberapa pemain STL sebenarnya beraksi di BSL. Antaranya Edah Tekong Kelantan Warriors, Imran Omar, Syakban, pemain Terengganu Turtles. Ini Ayul, Melaka Titans. Ui. Ada. Ui. Jangan marah macam marah tu. Dapat blocking pun marah. Sabarlah. 14 mata air 11. Dan keluar. Itulah kemenangan regu KPTM Bangi menewaskan Universiti Melaya. UM dah tadi pagi tadi korang menang lah. 2 kekalahan dah. So ada 1 game lagi lepas ni. Oh ni grup ini 3 je. Okey, jadi mereka dah boleh pergi Pasar Payang sekejap lagi. Dah boleh berjalan-jalan. Boleh makan kepuk apa. Kita teruskan perlawanan yang berikutnya. Kereta ke sebelah sana. Kejap lagi kita tengok KKM lawan UTHM. Tapi kita nak habiskan ini dulu. Gigit game ni, gigit. Kedudukan terikat 3 sama, tie break. UIA menentang UPNM. Zaman saya belajar dulu UPNM ni belum ada. Perlawanan seterusnya bilangan yang ke-29 yang akan dilangsungkan di gelanggang 1. Pertemuan 4-2 mana? ADD guys. Dan KK Mas A. Di meter ke-22 regu UTMB KK Mas A berada dan bersedia di gelanggang 1 sekarang juga. Terima kasih. Perhatian kepada pengurus pasukan UUM, Poli B, UITMA, UTHMB, UCB, UTZA untuk datang berdaftar di meja pendaftaran. Bukan sekarang ini terikat 4 sama. Ulang suara perhatian kepada pengurus pasukan UUM, Poli B, UITMA, UTHMB, Sobek yang masih lagi segar dengan beberapa kemenangan terdahulu. Piala MB, LSK. Jadi dia masih dalam mood yang masih baik. Saya anggap begitulah. Lima 4 UPNM pula mendahului gini. First ball. Antara hijab ke tengah. Syakir jauh sikit.
Sekarang agak jauh. Mata keenam. Jamil perlu lebih berani mengolah arah servis. Pak 6. Cik Moseng. Jauh mari. Macam ni lah bawah kita. Ada takraw ni boleh lah nak berjalan jauh. Ya. Tak ada tak jalan lah saya. Hak ni juga balik lah. Sampai habis lah. Ha? Sampai habis. Hari ni balik? Tak sampai habis. Sampai Oh. 29 lah. Sampai habis. Tak menjadi pula servis daripada Syazwan Sobey. Janganlah bully orang, tak baik lah. Sedap tu. Satu drop mudah diambil Mas Syairan. Ini ada. Oh, pandai. Bijak Mas. Kau boleh cubaan merosakkan saya nampaknya. Mana bola? Mana kan? Lain. Kita settlekan game ni dulu. Janji kita kat belakang Baik di situ. Ada hantaran. Sedap. Bola blocking jauh tersasar. Mata UIA yang ke-5 kalau saya silap. Ya ke? 7 sama ke? 7 sama dah. Saya satu panjang boleh try Mel. Confident sikit. Ambil lambat sikit. Pam. Yes. Ada. Alamak. Yan. Macam muka jambu mana? Tu atas tu. Poster besar. Saya ingat muka tu macam mana tu macam tu. Apa yang Kalau botak macam mana tu. Mana ada dah. Hijau tadi. Apa macam muka jambu kat situ? Macam jambu kan. Tu macam bunyi. Macam bunyi tu. Come on lah UPNM. Aduh. Kecil lah UPNM ni. Tahu lah. Tolong lah, jangan buat malu Taman Mesra lah. Tolong lah. Ya, perlawanan ketika ini kita dapat lihat perlawanan antara UPNM bertemu dengan IUM. Perlawanan kategori regu. Asra. Tak tengok apa Aduh, Kemon lah. Dia kalau live sendiri tak apa. Alah, sama je. Main tak kerong tak. Oh, Mak Syairan terperangkap. Awak combo bila? Bulan 10-11. Lepas tu sambung tak? Kalau tahu master. Manalah tahu. Tahu dia macam degree ni pun dah sikit kepala. Kemon lah. Mat sambung uji. Tak tahu, Mat pun tak tahu, dia tak ambil pilihan lagi. Dia kata dia tak uji. UPM pun panggil dia. UPM panggil dia, dia nak pergi UC. Dia uji. UPM dia ramai sangat.
Ada. Ya Allah. Terbaring namanya. Ini namanya sampai terbaring. Awak ambil apa tadi? Degree ambil apa? Degree. Ha. Suspension. Saya lah. Semua saya. Tak ada fakulti lain yang boleh minta tolong. Betul? Ada seorang. Main double esok. Tapi duduk belakang Aizam. Lepas tu, awak nak ke mana? Dari segi direction awak nak ke mana? Target MSN lah. MSN Perak ke. Setiausaha kerajaan SK. Janganlah marah. Bukan kali pertama dia pukul tak masuk. Teruklah dia orang ni marah kan. Sembilan 11. Baik ketinggalan 2 mata. Ijat. Cari kaki kiri. Mudah. Si Sobel diploma ke degree? Dia dah degree dah. Semua dah degree lah. Yang diploma. Mat. Dah. Mat je. Tu Aiman datang tu. Tu Zul, Haizam diploma. Tapi diorang dah nak habis lah. Dah diploma. Diorang baru habis SEM ni. SEM depan diorang dah set intern. Nak habis lah. Planning cepat bagus ni. Cepat sangat ni. 5 tahun dah habis degree lah. 5 tahun tu diploma dengan degree. Cerita je nak belajar tak belajar tu je. Kan? Belajar insyaAllah lah. Alamak. Memang sih gaji sampai final lah. Tu naik sikit kat Tanjung ada? Ya. Itu official. Saya memang kena ikut lah. Ni habis balik ni stay vlog. Stay kat mana? Hari 9 Ulang suara. kat tempat yang Sobel menang tadi tu. Gambar tu kalau botak macam ada. Oh dah lah. Ya, betul. Selesai. Kemenangan UPNM. Okey, saya end live ni kejap. Nanti masuk live baru.